Bagaimana Iqmal Spida berkenalan dengan Wawa? Disebabkan ada orang yang komen macam ni dalam video aku sebelum ni, cuba abang siasat dan buat video macam mana Iqmal dengan Wawa boleh kenal. Pertama sekali, aku kena cari bilakah kali pertama diorang muncul bersama dalam video. Jadi aku pun buka channel YouTube Iqmal Spida dan mula scroll satu persatu video lama. Dan akhirnya, aku jumpa video pertama diorang bersama. Tapi, ada satu benda pelik yang aku jumpa. Dalam video tu, diorang nampak macam dah kenal lama, bukan macam first time jumpa. Cara borak, cara gelak, semuanya nampak natural. Jadi ini bermaksud perkenalan diorang sebenarnya berlaku sebelum video tu lagi. So sekarang kes ni jadi lagi misteri. Aku tak boleh berhenti kat sini. Aku akan teruskan siasatan. Aku mula cari balik Instagram lama, TikTok lama, apa-apa je yang berkaitan dengan diorang berdua. Dan akhirnya aku jumpa satu petunjuk. Rupanya besar kemungkinan diorang dah kenal sebelum buat konten bersama. Cuma YouTube tu yang buat diorang jadi lebih rapat. Tapi aku masih tak jumpa bukti yang betul-betul kukuh. Dan itu bermaksud kisah sebenar macam mana Iqmal Spida jumpa Wawa masih lagi misteri. Kalau korang ada pandangan, cuba komen sekarang. Sebab kes ni aku belum tutup lagi.